الحمد لله ولا إله. Bukan kerana semua orang terpilih, tapi hari ini Allah lah yang pilih kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita menyangka kita sedang beribadah, tapi hakikatnya kita hanya sedang menyempurnakan satu rutin sahaja. Kita beri komitmen, kita bayar, kita daftar nama, kita rasa kita dah buat dan selesai. Jadi tetapi adakah itu yang Allah nilai sebenarnya? Atau kita hanya menenangkan hati kita sendiri dengan satu amalan yang kita sendiri tak benar-benar faham. Hari ini kita bercakap tentang korban. InsyaAllah satu ibadah yang pada zahirnya adalah sembelihan. Tapi hakikatnya yang disembelih itu bukanlah sekadar haiwan, tetapi ego kita, kelekatan kita dan rasa memiliki dalam diri kita tu tadi. Namun realitinya pada hari ini suka saya nak highlight benda terbeku pula. Berjelek ah. Menikah. Lain tu. Jawa. berlakulah pada kita yang telah Allah kirimkan ilmu pada hari ini. Boleh dengar kan sebab saya tengok sini internet. Tadi lag ah Ustazah. Tu Rozia. Ha? Tadi lag Kenapa ada sekejap. kucing? Dah boleh dah. Kenapa Adik saya ada dengar kursi lagu dah boleh dah. Ah, Okey, sebenarnya saya dengar lagu Kucing Berlari. Ada orang yang dengar ke? Tak, awak seorang je. Oh, okey. Jadi, tetapi kita jarang bertanya, adakah ibadah kita benar-benar menepati syariat? Adakah cara kita tepat di sisi Allah? Kalau kita yakin, terlalu yakin, sedangkan yakin tanpa ilmu itu boleh menipu diri kita sendiri. Ustaz, sekejap Ustaz, saya dapat gangguan ni sebenarnya. Siapa main kucing belagi ni? Saya tak tahulah siapa main kucing berlari, dia bermain di dalam saya punya telinga ni. Okey. Jadi Cakap. okey, jadi untuk lebih saya ni dah hilang point dah nak bercakap dah Ustaz. Okey. Sebenarnya tanpa kefahaman tadi saya nak bercakap sebenarnya banyak benda yang kita boleh menipu diri kita sendiri. Atau dengan lebih halus lagi tanpa kefahaman dia boleh menjadi kosong tanpa kita sedar. Dekat Pondok Ilmu ni Ustaz, Alhamdulillah, tahun ni merupakan tahun ketiga Pondok Ilmu ataupun tahun ke-6 Pondok Ilmu melaksanakan ibadah kurban dengan pemantauan selama dah 3 tahun Ustaz oleh panel syariah kita. Lariba Consulting yang diketuai oleh Ustaz Abdul Aziz bin Muhammad Noor. Jadi Ustaz ni lebih dikenali sebagai Ustaz Lariba lah Ustaz. Jadi pada sahabat-sahabat kita, hari ini kita sambung lagi pengajian kita dalam 3 dimensi ibadah kurban. Kita masuk satu bahagian yang sangat penting iaitu syariat dan permasalahan dalam ibadah kurban. Jadi tanpa melengahkan masa Ustaz, banyak sangat saya dah bercakap ni. Jadi saya dengan majlis dengan penuh hormat mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Rashid Yassin untuk memulakan sesi ini dengan bacaan doa dan seterusnya meneruskan pengusian kita pada petang ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama diberikan sekali lagi kesempatan dapat berhimpun berkumpul pada petang ini. Tak lain tak bukan atas satu niat bagi dapat memperkembangkan lagi pengetahuan kita tentang apa? Tentang perspektif
apa nama ni? Korban. Penyembelihan haiwan kurban menurut pandangan agama di sudut akidah, syariah dan juga hati ataupun ilmu tasawuf. Akidah kita tahu ini adalah perintah daripada Allah sebagai pengabdian kita kepada Allah. Apa saja Allah perintah kita buat tanpa sangkal, tanpa kita mempersoalkan perintah daripada Allah. Satu, seperti mana Nabi Allah Ibrahim telah menyanggupi akan menyembelih anaknya sendiri. Itu pun sebagai adab dia kepada anak dia, dia tanya, minta izin pada anak dia. Dia buat itu kerana perintah Allah. Sampai peringkat terpaksa korban menyembelih anak sendiri. Saya ingat kalau saya sendiri tak sanggup. Saya rasa perempuan sendiri pun tak tergamak untuk itu. Tapi Nabi Ibrahim dia mempunyai iman yang luar biasa. Tanpa banyak mempersoalkan. Satu. Yang keduanya, yang lebih banyak yang kita akan bicarakan ialah tentang syariat, iaitu menurut hukum. Hukum fiqah tentang perbicaraan, hukum dan juga pelaksanaan, sehingga amalan kita, sembelihan kita, korban kita menjadi sah untuk kita peruntukkan, kita persembahkan kepada Allah SWT sehingga Allah jadikan dia makbul. Dan yang ketiga, di sudut hati, kita buat ini bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, tapi merupakan satu tuntutan sebagai tanda pengorbanan kita kepada Allah SWT. Sebab tu tak dapat tidak disebut bahawa bila kita menyembelih korban, tidaklah darah tu sampai kepada Allah, tidak pula daging yang sampai kepada Allah, tapi menurut keikhlasan hati-hati kita. Kita lakukannya kerana Allah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan jiwa yang terbuka, persediaan semuanya untuk Allah, digabungkan ketiga-tiga, mudah-mudahan pengorbanan kita membawa arti yang besar dalam usaha kita menuju Allah sebenarnya. Kita tak mampu buat seperti mana Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi mudah-mudahan apa yang kita miliki, apa yang kita ada, apa yang kita usahakan untuk menuju Allah yang akan memperkuatkan diri-diri kita sehingga kita dapat melaksanakan dengan sebaiknya akan perintah Allah ini. Baik, pada petang ini kita akan sambung sedikit lagi perbicaraan. Itu hari kita dah biasa, kita dah bicarakan tentang maksud ibadah korban, dalil dia, sejarah dia, hukum pelaksanaan dia, fadilat, waktu dan tempoh, sembelihan dia yang kita lakukan sebelum hari raya, wajib berniat korban untuk korban kita, golongan yang disunatkan melaksanakan dan golongan yang dengan 3 syarat, golongan disunatkan, dan kemudian golongan sunat yang buat ibadah korban, sembelihan yang afdal sendiri. Dan jenis-jenis haiwan korban yang hari ini kita akan bicarakan, iaitu kalau kita tengok berdasarkan pada nas Al-Quran, Al-Hadis dan Qiyas, haiwan yang boleh dijadikan korban adalah pertamanya unta, kemudian lembu ataupun kerbau, kemudian kambing ataupun sejenis dengan dia, biri-biri ataupun kibas. Dan kalau kita tengok daripada apa yang disebutkan dalam sembelihan ni, semuanya binatang berkaki 4. Itu pun binatang-binatang yang mudah untuk diternak. Pasal tak? Binatang yang mudah diternak. Itu yang kita dituntut untuk buat korban atas binatang-binatang tersebut. Baik, hari ini kita akan sambung lagi, iaitu sebelum tu bawah tu, kerbau adalah dikira daripada keluarga lembu. Kenapa? Pertama, dia 4 kaki sama, dia ada tanduk sama, cuma tanduk kerbau jangan buat main. Dia melengkung tu. Baik. Baik, hari ini kita akan sambung ciri-ciri
haiwan korban yang layak untuk dijadi korban? Sila Kak Rozila. Kak Rozila 12 silakan. ciri-ciri 12 ciri-ciri haiwan yang layak dilakukan korban. Bukan 12 ciri. Tajuk Eh, yang ke-12, ciri-ciri haiwan yang layak dilakukan korban. Nanti awak cari 12 ciri-ciri, jenuh nak cari 12 tu. Jadi yang ke-12 perbicaraan kita kan itu yang ke-11. Kan Ya. 12 tajuk dia ciri-ciri haiwan yang layak dilakukan korban. Silakan. Apa ciri-ciri haiwan yang boleh dijadikan korban? Jawapan, haiwan yang boleh dijadikan korban ialah unta, lembu, kerbau, biri-biri dan kambing. Namun, haiwan-haiwan tersebut perlu memenuhi syarat lain dan tidak mempunyai kecacatan yang menghilangkan kelayakan korban. Okey, jadi perbicaraan kita tadi binatang-binatang tadi kita sebut tadi, unta, lembu, kerbau, biri-biri, kambing, kibas dan seumpamanya. Namun haiwan tersebut perlulah memenuhi syarat-syarat yang lain. Iaitu tidak mempunyai kecacatan, tidak hilang kelayakan untuk korban. Betul Kenapa? Berdasarkan kepada hujah para ulama. Apa dia? Wa syartuha salamatun min aibin yang kusu ma'kula. Maksud dia apa? Syarat korban yang sah ialah haiwan tersebut mesti sejahtera dari kecacatan yang mengurangkan bahagian yang boleh dimakan. Ini daging, tulang, perut, ekor dan sebagainya. Okey. Kemudian demikian juga ulama ada menyebutkan Syartuha salamatun min aibi nufsidu lahma biyunfusul yang tamana. khusus zaman. Okey, maksud dia apa? Syarat sah korban ialah haiwan tersebut sejahtera dari kecacatan yang merosakkan daging dan mengurangkan nilai harganya. Sehingga mengurangkan nilai sesekor binatang yang nak jadikan korban itu. Jadi secara amnya, Secara amnya, ciri-ciri haiwan korban perlu dilihat pada 3 aspek iaitu yang pertama usia, satu usia, yang kedua yang kedua mempunyai kecacatan yang mengurangkan daging dan mana-mana anggota haiwan yang boleh dimakan. Kecacatan ini menghilangkan kelayakan korban. itu yang kedua, dan yang ketiga Mempunyai kekurangan namun masih layak dijadikan korban. okey, itu 3 perkara. Okey, Kak Halwani silakan. 3 perkara tu kita mula dengan usia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang pertama usia. Unta yang sudah memasuki usia 6 tahun. A. Yang B. Lembu yang sudah memasuki usia 3 tahun. C. Kerbau yang sudah masuk usia 3 tahun. Kambing yang sudah masuk usia 3 tahun. Dan kelima biri-biri yang sudah masuk usia 2 tahun. Okey, itu yang pertama. Ini Sama lagi? usia binatang yang nak dibuat korban tu. Biasa kita akan sandarkan kepada pihak bahagian ternak, dia memahami dalam ni, dia ada perkiraan dia pasal daripada binatang haiwan tadi, bila dia beranak aja, dia dilahirkan aja, dia dah buat catatan tarikh lahir dia. Macam kita punya tarikh lahir lah. Tapi untuk binatang pun, dia dah catat tarikh lahir untuk korban dan juga untuk apa nama tu? Akikah dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Ustaz, untuk usia ni dia ada ke macam usia yang maksimum? Pardon? Yang boleh buat korban? Maksimum. Usia yang tua lah. Untuk yang tua. Macam mana? Yang tua-tua. Binatang yang tua sampai usia daripada macam unta daripada 6 tahun ke berapa? Dia yang lebih Lebih. pada tu tak kisah. Jadi Oh, tak kisah. jangan tak cukup Yang umur. kurang lah. Okey. Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua, Kak. Saya sambung ke? Kak Halwani, saya sambung. Okey, mempunyai kecacatan yang mengurangkan daging atau mana-mana anggota haiwan yang boleh dimakan. Kecacatan ini menghilangkan kelayakan korban seperti A. Mata yang buta. Okey, satu. Aura. Mata dia buta. Dia cacat. Jadi, syarat-syarat itu gugur. Dia menghilangkan kelayakan untuk jadi korban. Pertama. Yang kedua,
Yang kedua, mempunyai tempang yang ketara ketika berjalan. Al-arja. Al-arja. Arja. Itu punya tempang yang ketara. Kecacatan tu ketara lah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, mempunyai penyakit sehingga ia menjadi terlalu kurus. Al-maridah. Al-maridah. Maridah tu Al-maridah. dia sakit lah. Kan ada kadang-kadang kita tengok ada benda korban kurus sangat. Tak tahu apa sebab kurus, tapi dia sebab penyakit tu. Tapi kadang-kadang kita tengok ada juga, saya ada tengok ada tempat tu binatang dia kurus sangat, dia jadikan korban. Macam tak layak untuk dikorbankan. Terlalu kurus maksudnya. Okey, yang keempat, D. Keempat, D, haiwan yang kecut otak dan dagingnya. Al-ajfa. Al-ajfa. Disebabkan terlalu kurus. Okey, apa nama? Disebabkan terlalu kurus tadi, kecut otak dia dan daging dia pun mengurang. Okey. Okey, yang kelima. Yang kelima, berpenyakit gila. Al-majnunah. Kerana haiwan ternak. Berpenyakit gila ataupun majnunah. Majnunah. Oh, majnunah. Kerana majnun gila. Kerana haiwan tu gila. Kan yang gila akan menjadi kurus disebabkan kurang makan. Akan kurang dan disebabkan mungkin dia kurang makan. Tadi pun saya tengok ada seorang tu kurus kering dia. Cakap seorang. Itu orang. Namun jika haiwan tu gila tersebut masih boleh dimakan dan badannya menjadi gemuk, dia masih layak lagi. Tapi disebabkan kurusnya tadi. Okey, yang keenam. Keenam, suka berkeliaran. Al-haimak, di merata tempat hingga tidak meragut rumput. Dia berjalan keliaran. Kita makan. Tapi dia tak rumput, dia dah macam tak boleh nak makan. Itu sebahagian daripadanya lah. Penyakit lah. Kemudian yang G. G, telinga terputus walaupun sedikit. Maktu al-ahuzun. Maktul al-uzun. Maktul tu terputus. Al-uzun tu telinga. Okey. Yang ke-8. Ekor terputus. Ekor terputus. Maktul al-zanab. Zanab tu ekor. Okey, yang ke-9. Yang ke-9, apa juga kecacatan yang menyebabkan haiwan menjadi apa? Menjadi kurus dan dagingnya menjadi susut. Jadi dia akan menghilangkan kelayakan binatang tersebut dijadikan korban. Nak makan. Boleh? Okey, yang ketiga. Siapa nak sambung? Soalan Ustaz. Soalan saya dengar. Kak Bozia ke? Nak sambung? Okey, boleh Kak. Siapa nak sambung? Yang bersedia nak sambung, silakan. Saya? Okey, sambung. Kak Nuriza. Siapa saya? Siapa? Nombor 3 Nombor 3. Juga mempunyai kekurangan namun masih layak korban. Haiwan yang dikembiri. Apa tu? Atau dikasih yang nak kasih apa? Alah, yang tak bagi beranak. Dia ada sebab-sebab tentu dia dikasihkan. Dikasihkan. Nak elakkan daripada apa? Beranak kan. Itu. Yang kedua, tapi dia masih layak untuk jadikan korban. Yang kedua. Haiwan yang patah tanduknya. Patah tanduk tak ni? Ya, apa dia? Haiwan yang patah tanduknya tiada tanduk secara asal selagi dia tidak memberi kesan ataupun efek kepada daging. Kuantiti daging. Tadi Kak Rozia tadi dia dengar apa? Kisah burung apa nama? Kucing. Burung. Kucing. Yang ini kisah lembu patah tanduk. Tadi kena mengenai lah. Ustaz boleh dengar suara saya ke Ustaz? Ya? Ustaz boleh dengar suara saya ke ni? Jauh ke sana? Pardon? Dengarlah suara Puan Rozia, dengar. Dengar Boleh dengar. Sebab saya tak dengar suara saya. Awak bual pun dengar. Bergema sikit. Oh ya. Okey, kesimpulan dia Kak Bozia. Kesimpulan hanya aspek kedua sahaja yang menjadikan haiwan korban hilang kelayakan. Yang mana Kak? Yang kedua tadi. Dan nombor 2 tadi. Cacat banyak tu lah.
Yang Ya, atas tadi. cacat. Lepas tu Yang ini putus. kerana Tapi Ustaz nak tanya, macam nak tahu apa lembu tu gila akan baca dulu baru tanya. Okey. Kurban sekejap Kerana ia boleh menyebabkan unsur yang boleh dimakan seperti daging, tulang, ekor dan Ulang, sebagainya ekor dan menjadi sebagainya. susut. Menjadi Ya. susut. Ni halus sangat tak nampak. Sekejap, suara sikit. Sekejap Jadi Apa? susut. Okey. Justru Mana dia tadi? haiwan korban perlu berada pada tahap Justru yang haiwan perlu terbaik. berada di tahap yang baik agar ia dapat memberi manfaat yang maksimal Maksimum kepada umat di Islam pada hari hari pengagihan tu tadi. Ya, hari raya lah. Bila sembelih, lepas tu akan diagihkan. Jadi umat Islam akan dapat manfaat daripada pengagihan tu nanti. Saya Okey. ada soalan. Boleh? Boleh. Saya ada soalan, Ustaz. Ya. Tadi berkenaan dengan telinga. Dia kuat sikit lah. Tak terang. That's why saya cakap tak dengar ni. Berkenaan dengan telinga, Ustaz. Boleh dengar tak? Ya, dengar. Boleh dengar, boleh dengar. Okey, telinga lembu ni. Sekarang semua kan telinga lembu apa? Kalau yang hantar keluar daripada veterina tu kan semua berklip. Dan kadang-kadang klip tu menyebabkan telinga dia jadi rabik kan? Rabik boleh faham ke rabik? Itu tengok dia mencacatkan ke tidak? Koyak, macam koyak sikit Dia kan? koyak lah, dia koyak. Koyak. Tapi dia kan dia koyak sebab disebabkan klip tu kadang tertanggal kan sebab benda tu kan ditebuk. Macam Yelah, pakai betul. anting-anting kan? Dia macam tindik lah. Adakah itu dikira? Sedangkan semua, dan saya tengok benda tu memang kalau peratusan telinga berlubang rabik macam gitu memang tinggi tu Kalau sebenarnya. ikutkan tengok cacat tu, kecacatan tu ada pecahan para ulama mengatakan cacat itu tak berapa jelas, tak berapa nampak. Dia ada kemaafan kat situ. Kadang-kadang pasal dia nak beri tanda tau. Ya, betul. Lembu ni dia sekian-sekian tanda dia tahu umur lembu ni berapa. Tapi Betul. kadang-kadang lembu ni dia tak kerti diam. Dia sondol sana, sondol sini. Yang tindik tu terkoyak. Terkoyak yang pasal-pasal tu je. Ditindik. Kadang-kadang benda tu tak ada masalah. Dia yang ni. Itu yang ada pendapat ulama mengatakan dimaafkan di segitu. Sebab tu yang ini lebih sandaran ini, yang tu kita akan tanya kepada pihak pengurusan penternakan tu. Dia orang lebih tahu dia orang berpegang kepada mana. Itu yang kadang-kadang sikit-sikit kecacatan tu adalah dimaafkan. Pasal telinga ni, siapa yang makan telinga lembu? Tak juga. Kecacatan tu tak ketara sangat. Walaupun ada cacat dia, kecuali kalau cacat yang banyak lah, yang besar. Tapi kalau cacat-cacatnya sedikit, kadang-kadang dimaafkan. Okey, boleh. Kita minta Kak Nuriza sambung. Kak Nuriza Ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Haiwan korban paling afdal. Apakah haiwan yang paling afdal untuk ibadah korban? Jawapan. Oleh kerana tujuan ibadah korban ialah untuk berkongsi daging dengan golongan fakir dan miskin, maka semakin banyak daging sesuatu haiwan, semakin afdal ia dijadikan sebagai haiwan korban. Artinya binatang tu makin gemuk, makin banyak daging, itu lebih afdal. Jadi bila binatang tu makin gemuk, makin banyak daging, gamaknya apa? Harga makin besar. Itu paling afdal. Sebab tu harga ni tak boleh nak kira sangat. Selagi kita boleh buat, kita buat. Tak boleh buat yang banyak, yang besar. Sebab korban ni tu, Rasulullah kata, orang yang mampu buat korban, kalau dia tak nak buat korban, maka jangan datang masjid kami. Seolah-olah Rasulullah tak iktiraf akan iman seseorang yang mampu buat korban, dia tak nak buat korban. Tapi ada orang, dia nak buat korban, tapi dia tak mampu.
Itu yang kadang-kadang dia ambil apa nama? Ya. Korban yang mana-mana yang agak-agak sesuai dengan kemampuan dia. Bajet lah. Okey? Tak kisahlah dalam negara ke luar negara. Janji dia dapat bagi tak? Cuma perbezaannya afdal ialah tempat kita sendiri, pasal kita dapat buat sembelihan tempat kita dapat tengok, ataupun kita wakilkan kawan-kawan kita ataupun orang yang menguruskan dia tengok. Mula kita uruskan bahagian pengurusan pondok ilmu pula boleh wakilkan pula pada penyembelihan. Kita ada wakil kita yang pergi tengok dekat tempat penyembelihan tu. Nanti dia akan sebut nama tu. Sunat disebutkan nama orang yang menyembelih. Ini lembu untuk lembu yang keberapa ni? Kata lembu yang ke-10. Sekian daripada pondok ilmu online ataupun rumah ngaji. Itu kan disebutlah nama sekian. Maka lepas tu apa? Kita pun ni nama-nama disebut, jadi kita tahu tu lembu kita nak disembelih. Jadi kita pun pergi tengok ataupun wakil pergi tengok penyembelihan. Kadang-kadang tak dapat tengok dekat pun. Tengok daripada jauh tu je, tapi sudah memadai kerana pihak pengurusan rumah ngaji dah serahkan kepada pihak sembelihan. Okey? Kita nak masuk situ tak boleh ramai-ramai. Okey, kata ulama. Wa afdaluha ba'irun, thumma bakaratun, thumma da'nun, thumma ma'zun, wa samu syiyahin afdalu min ba'irin, wa syatun afdalu min musyarakatin ba'irin. Okey, makna dia apa, Kak? Haiwan korban paling afdal ialah unta, kemudian lembu, kemudian biri-biri, kemudian kambing. Okey, itu 7 je. ekor. Sampai dulu, Kak. Antara keempat-empat jenis tadi, utama dia unta. Unta, kemudian lembu, kemudian biri-biri, kemudian kambing. Ikut kategori dia. Okey. Kenapa? Unta yang paling mahal. Unta yang paling mahal. Tapi paling tengoklah, besar. ada tempat unta yang mahal, ada tempat Paling lembu besar. yang mahal. Tapi kita consider kalau kita tengok keseluruhan ni, unta yang paling mahal. Paling besar. Dia besar. Okey. Namun 7 ekor biri-biri 7 ekor biri-biri adalah lebih afdal dari seekor unta. maksud dia apa? Banyak. Kan 7 seekor unta banyak. dia kongsi 7. Seekor unta ataupun kita tempat kita lembu lah. Lembu kan kita kongsi 7 orang. Betul? Ya. Tapi kita beli setiap orang beli kambing. 7 ekor kambing lebih afdal. Kenapa? Lebih banyak binatang bilangan haiwan yang dikorbankan, lebih besar ganjaran dan pahala yang diberikan. Okey. Dan kemudian seekor biri-biri pula. Dan seekor biri-biri adalah lebih afdal dari perkongsian bahagian korban pada seekor unta. Boleh faham? Faham? Ya. Sama macam tadi. Kalau awak nak masuk macam kita buat seekor lembu satu bagian kan? Bagian. Tapi dia ambil seekor biri-biri ataupun kambing. Lebih afdal lagi. Al-maklum, seekor kambing lebih mahal daripada satu bagian. Tapi puan, kalau awak ataupun kita mampu kita seorang buat seekor unta. Kita seorang boleh buat seekor lembu. Itu lagi baik. Besar daripada biri-biri ataupun kambing tadi ataupun lainnya. Boleh faham Okey, saya nak tanya. Kalau lelaki berapa ekor puan? Satu bahagian. Ya? Satu bahagian lah. Kalau lelaki satu bahagian, kalau perempuan Satu bahagian juga. Dia sama boleh, juga satu bahagian juga. Korban kan? Tapi Okey. boleh lebih kan? Ya? Lelaki 2 Boleh ekor. lebih kan kalau nak lebih. Itu kalau akikah. Ya, Lelaki itu kalau 2 akikah ekor. sengaja saya tanya tu. Kalau akikah memanglah satu bahagian. Okey, bagi lelaki 2 ekor, 2 bahagian. Kalau kambing seekor, bagi perempuan 2 ekor bagi lelaki. Tetapi untuk korban tak ada had. boleh buat Perempuan nak banyak-banyak ikut pun. 10 ekor, 20 ekor tak ada masalah. Lelaki pun nak begitu, tak ada masalah.
dia lagi banyak, lagi besar ganjaran. Dengan syarat ikhlas dan tulus dia kerana Allah. Itu. Boleh? Boleh. Jadi yang sebab tu dia kata 7 ekor kambing ataupun biri-biri lebih afdal daripada seekor unta. Kenapa? Pasal lebih banyak nyawa yang disembelih, lagi banyak ganjaran yang diperoleh. Boleh? Baik susunan dia. Silakan bawah. Susunannya adalah seperti berikut. 1 unta, 2 lembu atau kerbau, 3 biri-biri, 4 kambing, 5, 7 ekor biri-biri lebih afdal dari seekor unta atau lembu. Itu 6, yang pertama dari 1, 2, 3, 4. Itu turutan sembelihan ataupun afdalnya. Tetapi bila kaitkan dengan kambing dengan seekor unta atau lembu, mana lebih afdal? 7 ekor tu lebih besar lagi. Pasal lebih banyak nyawa kan? Ya. Okey, yang keenam. Yang keenam, seekor biri-biri adalah lebih afdal dari perkongsian bahagian korban pada unta atau lembu. Kenapa Kak? Sebab satu nyawa. Pada Awak seorang. seorang buat Yang sembelihan seekor kambing. Dia seorang Andai aja. kita seorang buat bahagian daripada lembu. Ada lebih kurang macam tadilah. Macam lembu 5 tadi. Cuma yang tadi seorang. Okey, samalah. Yang 6 dengan 5 dan 6 tu hampir sama. Tapi yang afdalnya apa? Tiap Ekor. seorang buat Satu. Ekor. seekor. Artinya nyawa seekor kambing tu dia punya. Itu pasal korban ni dia ada kaitan dengan sembelihan kerana Allah. Boleh? Okey, dan jika akhir sekali. Jika seseorang itu berkemampuan, ia boleh mendapatkan haiwan yang terbaik untuk dijadikan korban. Maksudnya Dalam- apa haiwan yang terbaik? Yang gemuk, yang mahal, yang apa nama? Dia bukan mahal tu kadang-kadang sebab nilai. Macam kita tengok macam dekat Palestin, dekat Gaza. Ui, harga dia beribu juga. Tahun ni Kambing lagi naik. 22,000. Kambing Ya? 22,000. Sampai saya dengar 22,000. 23,000. Kambing. Dahsyat. Okey? Jadi dalam situasi yang kurang berkemampuan, seorang itu hanya boleh menyertai 1 dari 7 bahagian korban pada unta dan lembu. Itu kalau dah tak mampu juga, kan? Kalau tak mampu, ambillah 1 bahagian daripada macam kita buatlah. Kita di rumah ngaji buat, ambil 1 bahagian masing-masing. Tiba-tiba ada orang sanggup untuk dia seorang ambil seekor lembu. Tu lagi cantik. Dia seorang. Ada orang, dia satu keluarga. Dia nama keluarga dia je semua. Itu lagi afdal. Dia ambil 1 bahagian juga. Tapi ahli keluarga dia je. Ada yang dia seorang aja 7 bahagian. Artinya seekor lembu tu lah. Dia, bahagian tu cuma dia punya. Dia tak ada bahagian. Dia punya seekor lembu tu dia punya. Itu yang lebih. Pondok ilmu ada seorang macam tu. Tiap-tiap tahun dia buat dia seorang. Pun bergantung kepada apa Kak? Kemampuan. Boleh? Soalan Ustaz. Ustaz, Tak dengar suara saya. Ya, Jana? Dengar. dengar. Dengar Ustaz, Baik, Kak Tak Rwani ada silakan. respon. Ustaz Okey. nak dengar. Had perkongsian bahagian kurban yang dibenarkan. Berapa bahagiankah perkongsian yang dibenarkan pada haiwan kurban? Jawapannya, perkongsian ibadah kurban boleh dilakukan pada haiwan unta, lembu dan kerbau. Had tertinggi penyertaan yang dibenarkan ialah 7 bahagian pada setiap unit haiwan tersebut. Okey, boleh tak kalau kambing dikongsi 7? Tak boleh. Tak patut. Saya takut. Binatang tu kecil nak bagi 7 macam mana? Mungkin ada orang dia buat dalam pembagian pasal harga tu je. Tapi tetap juga dinamakan dengan nama seorang. Tapi kalau lembu, kerbau, unta, seekor binatang tu boleh dinamakan dengan 7 penama. Tapi kalau kambing tetap nama tu dia bagi atas nama 1. Katalah kambing tu harga 1,000 lebih. Jadi kambing nak nama ibu kita, nama mak kita lah. Ini berdasarkan kepada hadis
Jarir bin Abdullah melaporkan. Apa kata dia? Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang melaporkan naharna ma'a Rasulillah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam amal Hudaybiyah. Hudayniyatil Al-badana. al-badanata an sab'ah An sab'atin. sab'atin Ha. wal Baqarah baqarata an sab'atin. an sab'atin. Okey. Kami Naharna. Apa bagian arti yang naharna? Hari nahar. Naharna. Akak baca tadi. nahar Naharna. Hari nahar. Hari Oh, nahar tu. Hari sembelih nahar berapa bulan kak? 10 Zulhijjah. Hari nahar ialah 10 Zulhijjah. Sebelum hari 10 Zulhijjah namanya hari apa? Arafah. Hari Arafah. Sebelum hari Arafah hari apa? Nama dia hari apa? Entah. Apa nama? Yang puasa ni. Hari Tarwiyah. Tarbiyah. Tarbiyah. Rupanya hari-hari ini disabitkan dengan peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Tarwiyah diambil pada perkataan taro. Ataupun ro'a. Apa dia ro'a? Melihat. Nabi Ibrahim melihat. Dia lihat apa? Rupanya dia lihat dalam mimpi. Dia mimpi, dalam mimpi tu dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu dia baru mimpi. Kemudian pada hari Arafah, dia dapat kenal pasti. Kenal pasti apa? Mimpi Apa yang itu dia adalah sembelih? benar. Dan berlaku dialog. Kalau tuan-tuan buka dalam surah As-Saffat, ayat 100 berapa 102. Mula pada 102 ke? Boleh tengok nanti dalam surah As-Saffat. Cerita dialog antara Nabi Allah Ibrahim dengan anak dia. Dia mimpi, kemudian dia bertemu anak dia, minta pendapat anaknya Ismail. Jadi bila minta pendapat anak Ismail, maka Nabi Ismail tanpa ragu-ragu, lakukanlah. Lakukanlah wahai ayahanda, dan kau akan dapati aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Ui, Nabi Ismail macam ayah dia juga dan macam ibu dia juga. Sebab apa? Pasal bapa dia seorang hebat, mak dia seorang hebat, dia juga hebat. Tanpa ragu-ragu. Yang nak kena sembelih dia tau. Dia merelakan. Dan kemudian, pada hari nahar ini, hari yang sembelih tu, masa dia nak sembelih itulah, datang satu perintah. Sesungguhnya, benarlah apa yang Allah telah membenarkan dengan sambungan daripada surah Saffat tu dalam 100, mula pada 102, 103, 104 sampai tuan-tuan tengoklah dalam ayat dia. Nanti dalam penghujung itu diceritakan tentang apa? Cerita tentang kebenaran mimpi dan benarnya, dan sampai pada hari sembelih, di saat disembelih, waktu itulah Allah telah menggantikan dia dengan seekor kambing ataupun kibash. Okey, baik. Itu naharna. Artinya hari nahar, hari sembelihan. Kalau hari Arafah, hari kenal pasti. Hari Tarwiyah, hari mimpi. Okey? Sebab tu tiga-tiga hari tu disunatkan kita. Bukan tiga-tiga hari. Hari 2 hari sebelum tu disunatkan kita puasa. Kan hari yang ke-10 tu pasal dah hari raya. Okey. Sabit dengan dekat sini dia ada sebut badana. Ada tak badana? Ada tu. Badana ni apa? Badana. Badana ni apa Kak Ruan ni? Wakil. Unta. Unta. Wakil. Unta. Badana. Unta. Nama lain bagi unta badana. Ataupun budun. Jamal. Plural dia budun. Badana ni seekor. Kalau banyak dia budun. Kadang-kadang dia tak sebut dengan badana. Disebut dengan ibil. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil. Ibil ni apa? Jenis lembu juga. Nama lembu. Lain daripada badana, ibil. Kadang-kadang disebut unta Nabi Allah siapa? Soleh. Apa nama unta dia? Naqatan. Ataupun naqatun. Naqah. Apa ayat tu? Dalam surah Syams tu. Naqah. Disebut naqah. Tapi yang paling masyhur apa? Jamalun. Disebut? Jamalun. Jamalun tu yang datang Jamal Pak Tongkol. Tu Piramli bagi nama dia Jamal Pak Tongkol dengan sebarangan ke?
Pasal dia datang, pasal nak jumpa dengan si Husin Lempoyang, tokek unta. Akhir tokek unta, sedangkan Jamal Pak Toro datang bukan nak beli unta, nak beli tukang picit dia tu. Itu disabit tu lah. Okey. Baik, terus Kak. Kami Jadi- telah menyembelih unta yang mewakili 7 orang dan lembu yang mewakili 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi pada wasallam. tahun berlakunya peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, maksudnya apa? Unta Daripada yang 7 mewakili 7 orang, artinya seekor unta 7 nama. Lembu mewakili 7 orang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 7 jadi 14 orang tu, Rasulullah pun termasuk salah seorang daripada yang dikongsikan dengan haiwan tersebut. Boleh faham Okey, berdasarkan hadis ini, Berdasarkan hadis ini, para ulama mengharuskan pengkongsian 7 bahagian pada haiwan unta dan lembu korban. untuk unta dan Lembu. ataupun kalau kita sini kerbau lah. Bau. Okey, selain itu, Selain itu juga syarak juga membenarkan penyertaan lebih daripada 1/7 bahagian pada lembu dan unta kurban seperti menyertai 2/3, 3/7, 1/4 dan sebagainya sebagai bersedekah lebih dari kadar yang ditetapkan adalah dibenarkan. Semakin banyak bahagian yang disertai, semakin banyak ganjarannya di sisi Allah. apa Kak faham tak? Okey, maksudnya kan kalau kita boleh boleh serta macam satu bahagian, satu ekor tu mungkin kita boleh menyerta 2 bahagian ke kita ambil 3 bahagian. Yes. Ya. Akak mampu 2 bahagian, ambil 2 bahagian. Kalau Ustaz, akak ambil 7 bahagian, boleh maksud dia apa? ambil seekor tu lah. Seekor je lah. Boleh? Itu Boleh. dimasukkan dengan penerangan tentang hadis ni. Bolehlah kita nak buat 1 bahagian boleh, nak ambil 2 bahagian boleh, 3 bahagian boleh, 4 bahagian boleh. Afdalnya apa? 7 bahagian. Ustaz nak tanya sikit boleh Kena tak? tanya Rozia. Apa? Nak tanya sikit, katakan kita banyak tempat-tempat, katakan kita ambil sini 1 bahagian, dekat sana 1 bahagian. Maksudnya tempat sembelihan dia lain-lain tempat. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi kita tak dapat lah psikolog. Tak kisahlah. Akak mungkin kat sini 1 bahagian, sana bahagian. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita buat lillah. Okey. Kak Okey. Adapun haiwan kambing pula. Adapun haiwan kambing dan biri-biri, ia hanya boleh disertai oleh seorang peserta saja. Ya, tak boleh kongsi satu bahagian kambing 7 orang, tak ada. Kenapa? Saiz dia yang kecil. Dan memang ketetapan syarak dia begitu. Tak boleh nak dibagi 7. Boleh? Boleh. Tapi mahal juga kambing sekarang. Jangan main-main. Okey, Puan Okey. Okey. Sila, siapa nak sambung? Saya lah Ustaz. Okey, silakan. Pencampuran antara korban, akikah dan tujuan lain pada seekor haiwan. Okey. Bolehkah berlaku pencampuran antara tujuan korban akikah dan lain-lain pada seekor haiwan ternakan? Okey. Jawapannya, pencampuran tujuan sembelihan dalam seekor haiwan dibenarkan oleh syarak pada haiwan seperti unta, lembu dan kerbau sahaja. Contoh, pencampuran 7 bahagian yang berbeza tujuan pada seekor lembu. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Kenapa dia kata ni pencampuran tujuan sembelihan dalam seekor haiwan dibenarkan oleh syarak ialah pada unta, lembu dan kerbau saja. Kenapa? Sebab dia ada 7 bahagian. Dia ada bahagian-bahagian dia. Orang ni boleh 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian kan? Tapi tidak pada kambing dan biri-biri ataupun kibas. Okey, contohnya pencampuran 7 bahagian berbeza tujuan seperti berikut, raja berikut. Akikah, ada dua orang ni dia ambil akikah, boleh tak? Binatang tu binatang korban, kita nak buat sembelihan korban. Korban ada, kemudian korban sunat ada, korban nazar pun ada. Macam mana? Yang kita buat ni korban apa? Korban sunat. Sunat. Dalam mazhab Syafi'i, kita korban sunat. Okey. Dan kebanyakan mazhab pun mengatakan sunat. Jadi kita tengok. Jadi sekarang ni kita dapat korban ni ada seorang, ada 3 bahagian ni sunat. Korban sunat. Ada 2 nazar. Boleh tak join sama? Boleh.
yang ni dia nak buat, saya belum buat kekal lah. Nak buat kekal boleh tak join? Jadi jumlah dia 7 tak? Sama. Maka 7. bolehlah dia Join buat sekali. 9 itu atas niat yang 7 bagian tadi. Sesuai dengan kata ulama. Silakan. Mana dia? Okey. Wasawaun Wasawa. Okey, silakan Ustaz. ittafaku fi naw'il qurbah au ikhtalafu. Kama idza qasada ba'duhum at-tadhiyah ataupun at-tadhiyah wa ba'duhum al-hadiyah. Wa kadza law arada ba'duhum lahma wa ba'duhum ad-udhiyah wa lahum qismatul lahm. Okey, masuk dia. Ya, bersiap, silakan. Dan sama hukumnya diharuskan perkongsian 7 bahagian ketika bersepakat pada jenis kurban atau tidak bersepakat. Seperti jika sebahagian mereka meniatkan kurban, sebahagian lain-lain meniatkan pula al-hadyu, demikian juga dengan sebahagian mereka meniatkan sembelihan untuk mendapatkan daging dan sebahagian pula mereka berniat kurban. Mereka kemudiannya berhak mendapatkan bahagian daging masing-masing. Boleh tadi yang perkongsian tadi lah. Mm-mm. Yang contohnya yang akikah, kita dah sembelih, nak buat apa? Tentang bagi seluruh sembelihan tadi untuk dia. Pasal dia nak buat akikah dia ambil semua, dia akan masak kan. Beza korban dengan akikah, akikah disunatkan masak, diberikan Bukan benda masak. dimasak Benda akan masak. daging tu. Benda Kalau masak. korban disunatkan kita Mentah. bagi mentah. Tiba-tiba berlaku sebaliknya. Terutama yang siapa nama tu? Yang korban tu biasalah dia bagi mentah. Tapi yang kekah tu dia bagi mentah juga. Boleh tak ada masalah. Tapi afdalnya yang kekah tu afdalnya dia bagi cara masak. Kan? Okey, jadi perbezaan dia. Silakan. Perbezaan tujuan sembelihan turut memberi kesan pada pemilikan daging dan cara agihannya. Ya, dia akan beri kesan pada pengagihan. Orang kekah cara nak agihkan berbeza kan? Macam mana? Bagilah bagian kekah. Jadi 1/7 semua bagi dia. Ya. Kata lembu bagi 7 yang tu semua. Kita yang bagi 7 untuk kalau korban bagi 7 bagi tiga dah bagi lagi. 7 ambil 1/7 kan? 1/7 bagi 3 lagi. Kenapa bagi 3? Ada bagian orang lain. Ya. Kenapa bagi 3 Kak? Ada bahagian orang lain. Satu untuk diri dia, keluarga dia. Satu untuk fakir miskin. Satu untuk dihadiahkan. Itu bawah tu. Saya dalam raja di atas. Dalam raja 1 di atas dan dalam raja 1 di atas, 2 bahagian daging akikah akan diberikan kepada pemiliknya untuk dimasak dan dibuat kenduri. Okey. 3 bahagian daging Terus, lepas tu? 3 bahagian daging kurban sunat akan diberikan sebahagiannya kepada peserta kurban, sebahagian lagi dihadiahkan kepada jiran dan sebahagian lagi diagihkan kepada fakir miskin. Kenapa? Itulah pengagihan korban. Yang atas tadi kekah, bagi semua kat dia. Untuk dia nak masak buat kenduri. Tapi dalam pengagihan tu lebih kurang lah. Halal berhalal lah. Okey, kemudian untuk yang mana yang korban pula, korban nazar? Manakala 2 bahagian daging kurban nazar hendaklah diberikan semuanya kepada fakir miskin. Tak boleh Dia diambil. langsung tak boleh makan. Orang yang buat korban tu, oleh kerana korban ni wajib. Bila korban wajib, dia tak boleh ambil langsung daging tu. Dia tak boleh makan, hukum dia haram. Boleh Kalau akikah ni boleh makan Ustaz Ya. Kalau akikah boleh makan. Kekah tengoklah dia kekah tu wajib ke bukan? Katalah kekah memang boleh makan. Tapi kalau kita sendiri pun boleh makan. Dia sama macam korban sunat. Tetapi kalau dia dah jatuh wajib, macam tadi korban nazar, kekah dia nazarkan binatang ni nak buat kekah untuk anak dia kalau lahir. Kambing tu dah sedia tu. Kalau anak dia lahir, inilah kambing dia. Kekah nazaran. Itu jadi wajib yang dia tak boleh makan. Lepas tu jangan niatkan wajib dia. Jadi habis dia tak boleh makan. Sian dia. Orang makan cicil dia.
Boleh? Okay. Okey, kita minta satu lagi Satu korban, silakan. Siapa nak baca? Kak Maya, boleh Kak Baca Maya? Ustaz. Siapa nak baca ni? Saya baca Ustaz. Siapa? Saya Ruzila. Anak. Lila dah baca, kita bagi can Kak Maya, boleh? Lila tadi dah baca kan? Boleh? Assalamualaikum Ustaz. Kita bagi can Kak Maya. Kak Maya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Satu korban mewakili satu keluarga. Okey. Benarkah ibadah kurban seseorang turut dikira mewakili keluarganya? Jawapan, secara amnya apabila seseorang itu melakukan ibadah kurban, ahli keluarganya yang tinggal serumah dengannya tidak disunatkan untuk melakukannya. Kerana itu sudah dikira mewakili mereka secara sunat kifayah. Boleh faham tak? Jadi kalau kita buat atas nama kita, anak kita, ahli keluarga lain tak wajib buat. Kalau bukan tak wajib buat, tak disunatkan. Sebab dia kata sunat kifayah. Satu wakil dah cukup dah. Tapi kalau buat setiap ahli keluar, dia semua mampu. Oh, anak ni pun nak keluar, anak ni pun nak keluar, anak ni pun nak keluar, nak buat satu bagian juga. Jadi boleh masuk bagian. Itu lagi afdal. Tapi kalau tuntutan ini adalah sunat kifayah, maka ini yang kita pegang. Kata ulama, dia kata apa? Iza dhaha biha wahid min ahli bait ta'adda syi'aru fi haqqi jami'ihim wa takunu tadhiyatu fi haqqihim sunnata kifayatin. Okey, maksud dia apa Kak? Mana dia Kak? Kak Maya? Jika seseorang ahli keluarga melakukan kurban, syiar kurban dalam keluarga tersebut sudah tertegak dan hukum kurban untuk keluarga tersebut menjadi sunat kifayah. Okey, jadi kalau bertanya, perlu ke semua ahli keluarga buat? Maka seorang wakil dia cukup dah. Tapi kalau keluarga tu daripada rumah yang lain-lain, dia nak buat lain-lain, lagi afdal. Dan dia pula mampu. Ini mak, ayah dia mampu. Mak nak buat lain, ayah nak buat lain. Anak-anak pun nak buat lain. Itu lagi baik. Tapi kalau di segi lepas tak, kalau dia seorang buat, maka sudah memadai. Justru itu Kak? Ustaz ni satu bahagian lembu tu lah Satu bagian lembu lah. Oh, okey. Satu bagian. Dia mewakili ahli keluarga dia. Okey, silakan. Justru sembelihan kurban tersebut sudah dikira mewakili seluruh keluarga dan ahli rumahnya serta syiar kurban untuk keluarga tersebut sudah terzahir tanpa mengira sama ada kurban tersebut melibatkan kambing atau lembu. Boleh Kak Dia wakil daripada ahli keluarga kita. Dan kena ingat, korban ni oleh kerana kita sambut hari raya korban ni tiap tahun dan tuntutan korban juga tiap-tiap tahun. Ada orang baru ni diberitahu, saya 2 tahun lepas saya buat Kak. Saya buat Ustaz. Kami satu keluarga 2 ekor lembu. Itu raya 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Tahun yang berikutnya, tahun ni, kita raya tiap-tiap tahun. Sebab tu, tahun berikutnya kalau kita boleh buat satu keluarga, buat satu keluarga. Tak mampu, buat sekurang-kurangnya satu bahagian untuk satu keluarga. Inilah nas dia. Mudah-mudahan dia dapat membantu kita. Wallahu'alam. Okay? Ustaz, berkait dengan ayat ni Ustaz. Jadi sekiranya contoh anak saya ada 7 orang ni tadi, mereka nak berkongsi. Okey, kita kongsi seorang 100-1.5 ke macam itu kan. Kita kongsi, okey, dapat satu bahagian. Bukan satu ekor dapat satu bahagian. Kemudian satu bahagian ni tahun ni kita buat atas nama Kak Long lah dulu. Ni turn Kak Long. Bulan tahun depan kita buat pula Angah. Kan macam tu kita rotatekan benda tu, tapi benda tu dikongsi oleh ramai adik-beradik ni. Pun tak ada masalah lah kan? Tak ada masalah lah. Dia wakil satu keluarga. Satu keluarga macam tu. Satu rumah. Dia wakil. Yang tu dia katakan sunat kifayah tu. Masya Allah. Cuma orang kita boleh sebut kifayah apa? Ada orang lain buat, kita tak payah. Tak payah. Okey, buat Masya Allah.
Okey? Jadi berbalik pada soalan saya tu tadi, ada juga yang buat ibadah korban beramai-ramai. Seorang RM10 ke RM20 terserahlah. Kan? Tapi saya tak pasti bagaimana pengagihan tu diletak atas nama siapa. Tapi buat ibadah korban tu, kemudian memang dibagikan ke katalah kita kalau ada satu kawasan memang satu kampung penduduk dia miskin macam tu Okey. kan. Tapi kita ramai-ramai gotong royong, kumpul duit, dapat beli seekor lembu, kita hantar ke kampung tersebut. Contoh, kampung tu memang kawasan satu kampung setinggan lah contoh kan. Boleh ke macam tu, Ustaz? Dan Dia kita pun tak tahu siapa yang kita bagi tu, dia letak atas nama siapa pun kita tak tahu. Kan? Kampung Okey. kurban. Dia ulama contemporary ni ada ulama yang membenarkan dia. Pasal dia nama apa Dia nak buat korban tak mampu, tapi dia mampu bagi contribution lah untuk korban ni. Tapi kena ingat, setiap korban ni dia mesti ada nama. Tapi Betul. saya rasa dia akan bagi nama kepada bahagian pengurusan tu akan masukkan nama siapa. Tapi mudah-mudahan itulah pengorbanan yang dapat dia lakukan. Ingat tak minggu lepas saya cerita ada seorang fakir miskin, dia telah kumpulkan bertahun-tahun untuk buat seekor kambing je. Dia miskin, susah, tapi dia oleh kerana dia tahu tentang fadilat buat korban, dia telah kumpulkan duit bertahun-tahun. Tapi sampai masa dia nak beli kambing tu, si tuan punya kambing tak nak jual. Kenapa? Pasal dia susah, dia tahu dia miskin, dia susah. Dia makan pun kadang-kadang pun susah kan. Jadi dia nak buat korban untuk ni. Sedangkan dia nampak, dia tahu, dia telah dibukakan hati dia tentang ibadah korban tu. Jadi dia bersemangatlah dah buat korban. Tiba-tiba tuan punya kambing tak nak jual. Tokek kambing tak nak jual. Dia balik dan kadang sedih. Maklum, kenapa? Tahu tak kenapa tokek kambing tak nak jual? Dia bawa duit halus-halus, siling-siling nak kira. Tak tu kerja nak kira. Jadi dia kata dia susah, tak payahlah. Jadi macam mana saat dia balik, ada satu kereta besar lalu. Memang kebetulan orang tu pun nak beli kambing. Dia tengok orang ni sedih. Dia berhenti sekejap, tanya kenapa? Saya nak beli kambing, saya kumpulkan duit sekian banyak dan satu uncang dia masuk duit tu. Dia tahu kambing tu harga pada ketu sekian-sekian, artinya dah cukup, dia nak beli. Maka tuan yang kaya tadi, pelabur dia naik kereta, bawa dia ke sana. Pergi pada tempat itu, dan kemudian yang al-maklum lah, tuan punya, peternak tu, semangat lah, kereta besar datang. Kereta besar tu, Rozia punya pula tu. Toki rumah gaji. Amin. Okey, lepas tu dia datang bawa dia, kemudian dia turun lah, kena sambut lagi. Tak lama lagi tu, lepas tu dia kata boleh tak dapatkan kambing untuk orang ni? Mau tak mau toki kamu terpaksa tolong kira balik duit tadi, ambil lah. Ambil wang, ambil. Ingat toki kambing pun tak berkira sangat, ambil halal lah untuk dia, bawa lah kambing tu balik. Senang hati dia. Padahal yang si orang yang turun pada kereta kaya tadi, yang orang kaya tadi, dia boleh beli kan? Nak bersedekah pada tu, dia tak nak. Dia orang kaya tu tak nak, biar dia beli dengan duit dia yang telah dikumpul bertahun-tahun. Tapi lepas tu dia masukkan dalam satu envelope, dia bagi hadiah untuk orang yang buat korban tadi. Tahu dia susah, dia miskin. Akhirnya dia bagi dia itu sumbangan dia untuk dia nak buat apa-apalah. Tapi yang kambing yang tu sengaja dia tak nak belikan kambing pasal Usaha sendirilah. Pasal Nak biar letak dia atas nama. payah dia Fadilat. kumpulkan duit dengan Ya. penuh jerih. Payah dia untuk dapatkan seekor kambing. Terharu juga kita dengar cerita tu. Seorang miskin yang tak mampu, dia tahu fadilat tentang buat korban ni, dia kumpul bertahun-tahun sehingga dia dapat beli seekor kambing tu. Tiba sampai masa tak nak dijual oleh tuan punya kambing. Dan berlaku iaitu akhirnya dia terpaksa jual dan duit tu dia tak kira sangat pun. Dia tak kira sangat. Ini true story lah, Ustaz. Ya. Based on true story Ustaz, nak tanya boleh? Ya, Kak. Okey. Tadi Puan Rozia ada cakap berkenaan dengan kongsi beramai-ramai tu. Ya. Jadi ada persoalan daripada kejiranan di sinilah. Dia bertanya tentang pahalanya.
Pahala ni anugerah Tuhan. Kita tak boleh nak cakap. Tapi ikut kadar yang dia ni. Tapi kalau kita fikir tentang korban tadi, yang kita baca tadi, seekor kambing ataupun satu bahagian atas nama seorang. Faham. Itu yang baik kan? Sebab ada yang ada yang telah disetkan dalam fikiran mereka bahawa kalau korban ni umpama macam menunggang melancarkan nanti dia hari akhirat. Itu kadang saya cakap jangan jadikan macam satu sama macam budaya. Jangan bayangkan gitulah senang cerita. Budaya orang Seekor kambing awak nak naik, awak adalah badan besar. Ya, tu saya cakap sebab tu saya nak dapatkan kepastian adakah Sebab tu yang cerita isu-isu yang buat dia panggil derma untuk korban. Dia tak panggil korban, dia panggil derma untuk korban. Tabung Jadi korban. awak boleh bagi Timbangan lah. Ya, Tabung korban. tabung korban. Jadi awak boleh bagi apa? Itu je lah korban kita. Dan nilaian ni Allah yang nilai. Itu yang mampu dia kita. Okey, Ustaz, dari segi aspek ni, Ustaz, contoh kita buat tabung korban tu tadi, kemudian kita menamakan satu orang fakir miskin. Kita letaklah, sebab kita tahu dia tak boleh nak korban pun kan. Kita letak nama fakir miskin ni dan kita ramai-ramai yang ada sedikit bekerja tapi pun tak adalah duit sangat kan. Kita bagilah RM50 apa benda kongsi yang bagus ramai. itu. Jadikan nama. Jadi kita buat korban. Kita buat korban. Orang fakir miskin nak buat. Dia nak buat. Dia memang ada hajat nak buat. Tapi dia selalu bersedih. Sekarang orang lain buat, dia tak mampu nak buat. Jadi kita kumpulkan duit untuk dia. Dan orang jadi yang satu nama dia, orang yang dibuat korban tu atas nama dia tu dia dapat pahala, Ustaz. Dapat. Dah pasti Pahala dapat. korban. Dan orang yang memberi duit apa benda tu tentulah ada bahagian-bahagian dia masing-masing. Ada bahagian dia. Cuma itu Bahagian pahala dia. sedekah, yang ni pahala korban, betul gitu. Ya, pasal zaman dulu, pada zaman Rasulullah tu tak ada pembagian yang macam ni. Zaman sekarang je. Pasal orang tu nak dia kreatif. buat korban. Dia mudah-mudahan ada bahagian dia, insyaAllah. Aduh, hai. Okey. Jadi kalau saya melihat sendirilah senario Ustaz sebagai seorang pengendali ibadah korban sebenarnya, saya nampak macam ni culture di Malaysia lah kan. Kita ni satu kalau yang tak berkisar sangat dia nak lembu yang gemuk-gemuk pula kan. Tapi kita kebiasaannya kita ambil moderate, tak kisah berapa satu bahagian, 8.5, berapa satu bahagian, 900, 7.5 ke berapalah pun. Tapi kalau saya jumpa satu bangsa ni Ustaz, dia tak tanya bahagian, dia akan tanya berapa satu ekor. Yes. Lepas tu, saya cakap 6,000, saya katakan, ini besar mana ni, 6,000? Dia marah saya balik. dia nak yang besar-besar. Dia kata, berapa kilo dapat? Dia kata, kalau kecil ni haram. Bagi dia. Ya, saya kata haram. Terutamanya belah Pakistan, belah ni. Pakistan lah terutamanya. Memang dia fikir lembu. Kalau kita tengok lembu dia, saya pernah buat sembelihan. Lembu dia bandingkan lembu kita, ya Allah, lembu kita kecil je. Lembu dia yang ada bonggol tu. Memang lembu luar sado, biasa. Itu dia pasal dipikir korban tu yang terbaik, yang termahal, yang terbesar. Daging berapa banyak boleh dapat. Dia tak kira harga, janji berapa banyak boleh dapat. Wallahualam. Okey, terima kasih banyak. Saya serahkan pada Waroziah balik untuk sesi ni. Mudah-mudahan panjang umur nanti kita jumpa dengan tajuk yang lain pula insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita dulu buka dulu soalan sekiranya ada. Ya. Tak, tadi kata pasal lembu gila semua tu. Macam nak tahu. Ha? Yang tu saya boleh jawab. Okey. Roziah nak jawab. Silakan. Okey, kalau sebenarnya saya tak pastilah kalau di kampung-kampung kan. Tetapi sebenarnya kalau di Malaysia ni sebenarnya dah ada pusat penyembelihan dan setiap lembu yang nak diadakan ibadah, nak dilakukan ibadah korban kena melalui veterina. Itu wajib. Dan kalau lembu tu daripada satu tempat nak ke satu tempat kena ada permit. Nak ada permit tu kena ada veterina. Tu semua ada dia punya proses sebenarnya. Jadi insya-Allah bila untuk ibadah korban ni benda semua tersusun lah kalau mengikut channel yang betul lah. Tapi kalau ambil lembu yang bela sendiri apa ni semua, kalau nak selamat panggil je veterina. Cuma sekarang saya tahulah kalau di Johor ni tak boleh sembelih lagi dekat kawasan-kawasan rumah ke apa dah tak boleh.
Kak Fauzia kan di rumah kampung kan? Ada kambing kan? Tak ada masa dulu. Sekarang mana Tak tempat tak tempat kambing. Okey, okey. Okey, serah balik. Jadi berkenaan dengan soalan saya tadi, Ya. sebenarnya dalam agama Islam ni lah tak ada isu berkenaan dengan kalau satu Ya. ekor lembu kita akan menunggang lancar dekat Tak sana. ada, memang tak ada, Kak. Sebenarnya tak ada kan. Ya. Itulah kadang pemikiran masyarakat lah yang mungkin ada yang tak tahu. Dia nak Pasal orang ikut kita macam banyak pakai logik, Kak. Dia pakai logik. Kalau itu yang awak nak naik, kena okey, kalau disebarkan. kambing, awak kongsi adik-beradik nak beli seekor kambing, sekarang apa 1,000 lebih. Nak besok siapa nak naik kambing tu? Yang adik tu badan dah gemuk. Dia macam Cina bakar duit, bakar kereta lah, kereta kertas tu, ada punya pemikiran dah macam sampai ke tahap tu. Tu kadang-kadang agak pada saya agak ni lah, pemahaman yang lain-lain ni dah jurus kepada agama lain. Okey, Kak. Satu hadis Nabi SAW menyebutkan. Kak tahu tak keliling kita ni ada laut. Akak ambil satu jarum, celupkan dalam air laut, cuba akak angkat. Apa yang tinggal pada jarum tu? Nanti ujung jarum tu ada titisan air yang terakhir. Betul? Betul. Betul Rozia, betul? Betul. Ya, betul. Ada jarum tu ada titisan air. Ini jarum tau. Lalu saya contohkan dengan pen. Besar sikit nampak. Jarum tu celup dalam air. Kalau dalam kuliah saya celup pen tu dalam air. Nampak tak air yang ujung ni? Nampak air, nampak sikit lah. Kalau jarum tak nampak sangat. Celupkan. Lepas tu perempuan tahu tak? Itulah gambaran Rasulullah kata rupa dunia ni. Dunia ni dibanding air laut, ujung daripada titisan air, daripada jarum itu, itulah dunia ni. Sebab tu dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Tak heran kita besok, Kak, kalau kita meninggal, kita mati, kita semua jadi ahli syurga, dan mudah-mudahan kita semua ahli syurga. Amin. Okay? Kita semua akan diberikan, dianugerahkan satu mahligai. Ataupun 2 mahligai, dan mungkin lebih. Mahligai Kak tahu besar mana? Besar titisan jarum tadi. Itu sebesar dunia, Kak. Rumah kita pun tak mampu kita nak kenalikan. Ini sebesar dunia, Kak. Okay. Apa ada pada kambing yang dikongsi 7 orang? Kalau masuk syurga je, kita punya mahligai dah sebesar dunia. Kambing tu tak ada hal lah. Dan mudah-mudahan kita dekat sana, mudah-mudahan kita doa je. Kita semua selamat di sana. Kita buat kerana Allah. Semua nilaian, ganjaran, apa yang Tuhan nak anugerahkan, serah pada Allah. Sebab tugas kita hanya buat baik je. Soal anugerah, dialah Allah yang anugerah. Jangan dilogikkan dengan nanti 7 orang naik seekor kambing. Seekor kambing. Seekor lembu. Ya, Kak Wallah, dah lah lembu tu kecil lah tu, kurus lah tu. Itulah macam itulah. Ya, Kak. Okey. Terima kasih, Ustaz. Pada Rozia, silakan. Okey, ya. Jadi insya-Allah ya, alhamdulillahirabbil-alamin. Segala puji bagi Allah, dengan izinnya kita telah pun sampai ke penghujung perkongsian pada hari ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis haiwan kurban yang mana lebih afdal dalam pemilihan. Kita juga memahami kriteria haiwan yang dibolehkan serta bahagian kurban yang diutamakan. Saya terfikir, Ustaz, adakah rusa ni termasuk daripada kalangan kambing juga, spesies? Boleh ke korban rusa, Ustaz? Kerana unta? Rusa tak. Tak boleh Tak, dia tak masuk. Pasal rusa walaupun dia sebenarnya dia binatang yang suka diperoli dan ni dia bukan tak termasuk ternakan dalam haiwan yang Tapi biasa sekarang dijadikan ternakan. Ya. Lama ni kita tak pernah dengar pun orang buat korban rusa. Ya. Dan tahulah nanti ada pihak mufti, dia akan bincangkan perkara yang boleh tak dimasuk, bergantung kepada keputusan mereka. Tapi buat sofa tak ada lagi. Masya-Allah. Dekat ni belum ada lagi. Jadi di sebalik semua perincian telah Ustaz beri ni tadi, kita mula sedar korban bukan sekadar cukup syarat, tetapi tentang sejauh mana kita benar-benar ingin memberi yang terbaik untuk Allah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi pada hari ini tidak berhenti sebagai satu pengetahuan sahaja, tetapi menjadi panduan dalam setiap keputusan yang kita ambil.
supaya insya-Allah ibadah yang kita lakukan pada Aidil Adha nanti lebih tepat, lebih berhati-hati dan lebih hidup nanti insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, sekiranya ada yang berhasrat untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini, bolehlah juga berhubung dengan pengurusan Pondok Ilmu sebab kita memang pengendali ibadah kurban pada setiap tahun, ataupun wakalah kami Ustaz sendiri. Sebenarnya Ustaz pun ada crowd dia sendiri setiap tahun. Ingat daripada dah berapa tahun Ustaz? 4 tahun Ustaz? Lebih kurang lah. Kan Ustaz bersama-sama dengan kita, dia dan bersama jemaah dia kan. Dia lah tu dia punya projek tu, dan insya-Allah kalau ingin direct dengan Ustaz pun boleh, tak ada masalah. Jadi insya-Allah kami akan lakukan yang terbaik dengan membantu memastikan ibadah ini dilaksanakan dengan baik. Malah kami menyediakan perkhidmatan untuk sampaikan daging tu ke depan pintu rumah anda. Tapi jangan cakap orang Selangor pula nak buat korban kat Johor pergi hantar ke sana daging. Ini untuk khas untuk orang Johor Bahru, Kulai, Pasir Gudang, masih boleh Kota Tinggi, Keluang, sekitarnya tu masih insya-Allah kita sampaikanlah. Nanti orang Selangor janganlah kalau nak buat nak bagi, sebab yang kita memang ada golongan asnaf yang kita jaga, dan untuk yang mana nak korban tapi dia tak ambil bahagian, kita akan sampaikan. Setiap tahun kita akan update cara penyembelihan kita, gambar-gambar tu semua, video-video semua kita sediakan. Jadi bagi yang pernah buat dengan Pondok Ilmu, mereka insya-Allah akan faham dan cara pengurusan di Pondok Ilmu nanti ya. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz, dan kita tutup dulu kuliah kita pada petang ini dengan doa. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pihak pengurusan Pondok Ilmu, dan diadakan khas untuk tajuk ini, tak lain tak bukan menyemarakkan lagi semangat korban. Semangat korban kita, mudah-mudahan kita buat kerana Allah, kita buat dengan niat dan tujuan kerana Allah, untuk Allah, dan kebaikan mudah-mudahan akan kembali kepada kita juga. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak kepada semua, khususnya mereka yang telah buka kamera masing-masing. Saya sangat besar hati bila kita buat kelas, masing-masing buka video, buka kamera. Kerana inilah majlis ilmu. Mudah-mudahan kerahmatan, keberkatan akan kita peroleh melalui apa Ustaz, kalau tak buka kamera tak dapat ke? Ada bahagian tapi berbeza. Okey, terima kasih banyak. Jadi panjang umur dia bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masalah perempuan, boleh baca urut-urut belakang saya tu. Itulah daripada